Jadi baju. Jadi apa? Jadi putih. Jadi putih. Hari ni kita jadi angkasawan, astronaut. Tahu tak astronaut apa? Tahu tak? Tahu. Okey. Sekarang ni kawan-kawan. Tengok ni, kita kat mana ni? Kita panggil dia Kawan. Haris. Okey, kita panggil unit kawan masa kita kat mana ni? Bulan. Kita tak pergi bulan lagi. Kita masih dekat bumi. Kita dekat office dia. Nampak tak ni apa? Apa ni? Ni ada nama. Api. Api ni matahari. Okey. Siapa nak pergi sini? Ayo. Jom kawan, kita ada misi. Kita kena pergi ke planet. Dan kita kena pergi angkasa semua ni. Nak pergi tak? Tapi sebelum kita nak pergi tu, kita kena naik apa? Naik kapal. Naik kapal? Astronaut. Astronaut tu teacher. Naik apa? Roket. Roket, pandai. Okey. Gambarnya. Okey, ni siapa ni? Gambar apa kasi siapa dia? Ada gambar gambar apa? Ini siapa? Nama gambar Aris. Gambar Aris. Lagi? Gambar apa? Gambar A. Gambar An. Tu sikit-sikit. Tengok tolak. Okey, ini gambar siapa? Nama teacher. Gambar teacher. Anis. Okey. Nampak tak? Kita semua ada pakaian astronaut. Kita nak pergi mana ni asal kawan-kawan? Kita nak pergi mana? Tengok bulan. Tengok bulan. Kita nak pergi angkasa. Angkasa. Pergi mana, Fihat? Angkasa. Macam mana, Amira? Angkasa. Angkasa. Betul. Dan pergi Angkasa angkasa. lah sehat. Okey, kalau pergi angkasa kita kena pakai baju macam angkasawan. Mesti teacher. Betul tak? Kan boleh ke pakai baju t-shirt biasa? Boleh ke? Tak boleh. Betul kata Fihat? Tak boleh. Teacher nak bagi kita pakai pakaian astronaut dulu. Lepas tu lepas kita pakai baju tu buat apa? Dan lepas tu nak pergi angkasawan nak naik apa? Okey. Naik roket. Nak naik roket tak? Okey. Kita pakai baju ni. Boleh? Ini apa? Itu roket dah. Sini. Garis. Roket ni kecil. Ya, apa kecil? Kecil besar ni. Besar. Laila, sini Laila. Okey. Okey. Ada pakai baju apa Haris? Baju astronaut. Okey kawan-kawan. Tak ada sini Haris. Okey. Anda dah pakai baju astronaut. Kita nak pergi mana kawan-kawan? Naik roket. Pergi mana? Bulan. Okey. Okey jalan. Okey jalan. Bulan. Okey. Seorang lagi siapa yang belum makan? Okey, Firhan. Cik Aira sini ya? Okey. Siapa nak makan? Haris. Okey, nak naik roket. Kena apa? Elok. Balik. Betul tak ni? Okey, kawan-kawan. Okey, jom teacher. Okey. Kita nak pergi mana tu kawan? Kita ada misi ke mana? Pergi bulan. Pergi angkasa. Kita nak tengok apa? Kita akan tengok planet. Betul tak nak tengok planet? Kalau nak pergi sana Kalau nak pergi sana kena naik apa? Roket. Roket. Boleh tak? Okey, kita kira sama-sama. 3, 2, 1. Baru kita pergi. Boleh tak?
cari mana yang awak punya. Mana? Itu ayah punya. Kalau dah jumpa, duduk dalam ni. Okey. Tak bisa? Ni. Ha? Ni kamu ni. Okey, masuk lagi. Mana aku nak ambil? Mana? Masuk. Okey, good. Tidak, jangan tidak ambil roket. Kali saya ambil roket awak. Ambil roket angkat. Okey. Masuk dalam gelung dulu. Okey, Aira pula. Mana tak ada semua ni? Itu okey ni. Sekali masuk dalam tali semua cepat. Okey. Kawan, kat sini. Okey, kita nak pergi mana ni roket ni? Kawan, kita nak pergi mana? Angkasa. Kat sini nak naik roket tu. Kira macam mana? Tadi sebut. Balik. Saya kira. Tadi 5. 5, 4, 3, 2, 1. Baru kita terbang. Jalan pergi angkasa. Boleh tak? Okey, di sini kira sama. Jom kita sama boleh? 1, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, jom ikut teacher. Belakang ada ni astronot. Astronot. Mana kawan-kawan sampai? Okey, kita dah masuk dalam angkasa. 1, 2, 3, jom. Sini. Wow, apa ni? Mana? Nampak tak planet yang mana? Mana? Cantiknya. Tu adalah planet. Nampak tak? Mana matahari? Susah dia mana matahari. Ha. Nampak tak matahari kat mana? Ni planet. Mana matahari? Ni bukan matahari. Kawan-kawan tu, hujung sana nampak tak? Kawan kat sana matahari. Sana kawan-kawan nampak tak? Cuba dekat-dekat sikit. Ha, terbang ke matahari. Dia nampak tak? Panas dia. Okey, sini balik ke planet balik. Ha, nampak tak? Ada planet. Okey, sini balik. Okey, tengok ni kat sini. Mana planet matahari? Mana planet bumi? Kita duduk sekarang ni. Kat mana bumi? Ni kat bumi. Kenapa semua warna biru? Bukan bumi ada warna hijau sikit kan? Yang mana? Yang mana? Ni pandai. Okey, kawan-kawan, kejap. Alamak. Teacher dapat call lah daripada unit tadi. Teacher kena patah balik. Kau boleh tak duduk kat angkasa? Boleh? Okey. Duduk dalam belakang. Okey, jom sekarang. Okey, ikut. Sekarang, tutup mata kawan-kawan. Teacher awak magic. Tutup mata dulu. Tutup mata. Kau tak apa cepat. Tutup mata kawan-kawan. Tutup mata dulu. Tengok depan lah. Tengok sana. Tengok sana. Tu apa? Tak boleh dah balik.
Ada lain sebelah. I rasa Hanil. Tu sana. Cari apa tadi? Cari apa? Cari roket. Kenapa cari roket? Dari Mimu. Ha? Mimu. Ya?
lap. Okey. Ada yang masih macam tak nak Okey dah. kata lagi. Kita nak balik semula ke unit kawalan. Kita pegang elok. Nanti jatuh. Okey. Nak tak ikut teacher terbalik semula ke bumi? Nak. Kalau nak, say boleh. Sini. Kalish. Oh, nak kaki. Sini. Okey. Ingat tak? Macam mana kita nak naik roket tu macam mana? Nah, 3, 2, 1 ke atas. Betul tak? Betul tak? Okey, kawan-kawan. Okey, Kalish. Okey, semua. Akan ikut teacher. Turun ke bumi. Sekarang dah ke angkasa. Kita nak turun ke bumi pula. Boleh? Boleh. Okey, ikut sama-sama belakang teacher. Boleh? Belakang teacher ya. Nak ke mana pula? Okey, jom kawan-kawan. Tolong. Ada kain. Okey, kawan-kawan. Kita dapat tahu dalam kita ni ada makhluk asing. Ada alien. Takut tak? Alien. Kenapa alien tak? Jadi kita kena buat apa? Jangan buka. Kita kena buat apa? Kita kena lalu juga tapi kena ikut cara teacher lalu. Boleh tak? Okey, mari sini kawan. Okey. Ni bintang nombor 1. Okey, ada sini. Ada awal lah masuk. Teacher tunjuk contoh dulu boleh? Takutnya teacher. Ya, tengok teacher ni. Nampak tak ada makhluk asing, ada alien tu. Kiri kanan tu. Nampak tak? Tapi kita kena pergi ke sana nak balik bumi. Kena lalu juga tak? Kena lalu juga tak kawan-kawan? Lalu. Okey, tengok teacher buat Ada kat sini. Okey, dia teacher buat. 1, 2. Ya, macam tu boleh tak? Satu kaki je. Cuba. Kali cuba. Betul? Tu 2 kaki. 1 kaki. Macam tu. Okey. Cepat tengok kali. Okey. Yalah, mana kita lalu. Okey. Lepas kali kita ada pula. 1 kaki habis. Cepat let's go. Pandai. Okey, 1. Okey. Okey, sementara ini dah kita buat. Okey. Kita dah semua. Okey, kawan-kawan, sini balik. Sebab ada tandas. Kalish. Sini. Kita tak boleh buat sendiri. Kita kena tunggu kawan-kawan. Kita tunggu Aad boleh tak? Boleh ke? Tunggu Aad. Ini nombor 1. Okey. Untuk kita ni. Aris, tadi kita pergi mana? Pergi minum. Ini tu apa? Hujan angkasa. Apa dah ada ini? Tadi tengok apa kat angkasa? Tadi tengok apa kat angkasa? Misalnya tengok apa kat angkasa? Tengok apa kat angkasa? Tengok apa kat angkasa? Ada apa? Ada matahari. Lagi ada? Ada planet. Ada apa ya? Ini mana soalan ni? Ada apa? Planet. Moon. Ni bawa apa ni? Apa ni? Bukan moon. Apa? Ada satu. Para. Bentuk dia. Tetaplah. Harus yang pupu. Habis kuku. Kalau kandas ke? Ya. Kandas kuku. Cepat Kalish, kita nak mati di kelas. Kalish, cepat. Kandas ke tak? Okey, ada sepeda? Okey, pakai balik. Okey ni. Okey, ada. Taknya. Okey, cepat. Boleh roket mana?
kaki macam teacher. Okey. Cepat. Go. Okay, Kalis dah sampai bumi. Aira pula. Saya satu kaki. Aira. Satu kaki. Ya. Aira. Satu kaki. Kaki dah. Satu kaki dulu. Okey, dua kaki. Cuba. Lompat. 1, 2, 3. Yes! Lompat lagi dua kaki. Lagi. Sekali. Aku tunggu Aira nak lompat. Okey, Aira. Okey, Aris pula. Aris satu kaki, Aris. Satu kaki macam mana? Situ. Masuk. Okey, ni dua kaki Aris. Ya, sini. Tunggu kawan. Okey, dua kaki ni. Aris. Okey, Aira sini lah. Sini lah untuk. Okey, Aira pula. Satu kaki. Oh, kawan. Aris. Okey, yeay. Aira. Sini. Okey, Aira sini dah. Okey, Aira sini dah. Okey. Kita dah sampai ke mana ni? Kita dah sampai ke mana? Ke bumi. Betul tak? Okey. Seronok tak tadi naik tu? Naik roket. Macam mana naik roket tadi Kalis buat? Okey, Aira seronok tak? Aira nampak apa tadi kat angkasa? Aira? Cepat. Sini dah. Aira nampak apa kat angkasa tadi? Oh, okey. Aris nampak apa tadi? Matahari yang lihat? Nampak matahari juga. Okey, kita dah balik dah bumi. Jom kita balik ke unit kawalan sana. Jom. Lalu sini Aira. Dah sampai. Okey, jom ke sana. Kalis. Tutup lagi dah.